Madani bekerja bersama. Assalamualaikum semua. Petronas dan Petros akan melaksanakan tugas dan peranan masing-masing mengikut peruntukan Undang-Undang Persekutuan dan Sarawak. Ini antara intipati yang dinyatakan dalam deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Deklarasi bersama ini merupakan prinsip asas yang akan dipersetujui untuk mempermudahkan rundingan seterusnya antara Petronas dan Petros. Selain itu, Pejabat Perdana Menteri juga memaklumkan bahawa Sarawak telah melantik Petros sebagai agregator gas bermula 1 Mac 2025 dan pelantikan ini hendaklah dihormati oleh semua pihak yang menjalankan perniagaan pemasaran, pengedaran dan pembekalan gas kepada pengguna domestik di Sarawak. Petronas dan Petros juga perlu mengadakan perbincangan dengan tujuan meluaskan kerjasama bagi keperluan gas domestik Sarawak dalam bidang yang ditetapkan. Antaranya ialah kerjasama dalam projek penyaluran bekalan gas sehingga 1.2 bilion kaki padu sehari bagi menyokong pelan Hala 7 gas Sarawak. Selain itu, kedua-dua entiti ini perlu berusaha untuk terus bekerjasama memperincikan rangka kerja demi kepentingan negara mengikut prinsip komersial secara terus.